Boleh. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Lamanya kita cuti. Baik, baik Umi. Umi apa Alhamdulillah. khabar selamat raya Umi? Maaf saya mati. Ya. Selamat sekali selamat raya. Saya dengar batuk lagi ni. Ada apa, insyaAllah semoga kita semua dalam rahmat dan redha Allah masih ada. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Apa kita cuti, Ustaz pun sebenarnya dah balik ke Malaysia dah. Dulu Ustaz di Madinah masa kita Oh, ahlan. balik Malaysia dah. Alhamdulillah. Oh selamat pulang Ustaz. Yelah. Jadi Alhamdulillah kita, Umi tak saya kejap panjang lah deh sebab kita ni tak sabar-sabar nak dengar butir-butir mutiara yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mujahid. Dengan tajuk dia, tajuk apa dah? Kisah 3 orang Bani Israel yang diuji Allah dengan penyakit. Deh. Sama-sama kita ambil iktibar selepas kita dengar cerita-cerita ni pun tahu cerita ke mana ni. Okeylah. Okey, Jah dipersilakan Jah. Tapi Min nak tahu ni kalau macam ada soalan bolehlah selit tengah-tengah deh. Jah. Boleh. Okey. Sila Jah. Okey, bismillah. Terima kasih Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyambung lagi lah program bicara din kita ni kan. Setelah lama kita bercuti ataupun tertangguh lah. Dan terima kasih kepada Umi lah, terutamanya kepada Umi dan kepada sidang pendengar lah. Dan sebagaimana yang telah Umi cakap tadi lah, di antara sebab tertangguhnya sebab urusan ni lah, urusan untuk pulang ke Madinah, pulang ke Malaysia dari Madinah. Dan juga sebelum pulang tu ada family datang untuk umrah lah. Umrah tadi banyak urusan hingga tertangguh sehinggalah ni duduk di Malaysia ni baru boleh kita sambung balik ni program bicara din kita lah. Okey. Jadi sebagaimana sebelum ni lah, sebelum memulakan upacara kita ni, saya bagi tahu dululah bagaimana metod ataupun manhaj kita yang selama ni kita buat dalam ni lah, dalam program ni. Pertama sekalinya gaya kita ataupun cara kita adalah cara bercerita lah. Kita akan ambil faedah daripada cerita-cerita yang diriwayatkan di dalam hadis sahih. Tu matlamat program kita nak bagi santai, bagi dia kata lebih penerimaan bagi jiwa ni dengan gaya kisah. Kisah tapi kita tak ambil kisah yang karut-marut, tidaklah. Kita ambil kisah yang sahih yang diceritakan oleh Nabi, yang mana Nabi ni cerita kepada para sahabat dan para sahabat cerita kepada murid-murid mereka, para tabi'in, dan para tabi'in meriwayatkan pula cerita ni, kisah-kisah ni kepada murid-murid mereka sehingga sampai ke zaman kita pada hari ini. Jadi tanpa itu mukaddimah. Okay, kita yang ke-6 silap, pertemuan kita yang ke-6 pada hari ini. Jadi tajuk dia inilah saya letak untuk tajuk yang
Ada yang Umi minta isi tajuk tu, saya letak 3 ni. 3 lelaki, 3 orang Bani Israel yang diuji dengan penyakit. Kan tapi dalam hadis ataupun dalam kitab disebutkan tajuk dia Al-Abras wal-Aqra wal-A'ma alladzina talahumullah. Tajuk dia sebut lebih detail lagi. Tapi tajuk yang saya bagi, yang saya terjemahkan tu tidak kita kata tajuk yang secara umum lah, tak sebut detail. Al-Abras ni orang yang kena penyakit lah, penyakit kulit, kusta, ataupun Al-Aqra. Al-Aqra orang yang kedua ni penyakit botak, tak ada rambut, dan Wal-A'ma yang buta. Jadi 3 orang inilah yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Okey, bagaimana kisah dia, bagaimana pengakhiran dia dan bagaimana pengajaran dia, kita akan sama-sama telusurilah dalam pertemuan kita pada kali ini. Jadi kisah dia sangat panjang lah kalau nak baca nas ataupun kita teks hadis tu panjang. Jadi untuk tidak melengahkan atau bukan melengahkan tapi untuk menjimatkan masa, kita baca terjemahan tu lah. Saya akan cerita dalam bahasa Melayu teruslah, tidak baca nas hadis. Jadi cerita ni diriwayatkan di dalam Bukhari dan Muslim. Jadi memang kalau hadis kat muttafaq alaih lah, yang disepakati dah, memang sahih dah cerita ni. Daripada Abu Hurairah. Jadi hadis ni daripada Abu Hurairah. Dia cerita satu hari Nabi bercerita kepada para sahabat. Tidak disebutkan apa Nabi cerita, tapi mari dengan begitu je. Boleh jadi ada setengah-setengah cerita Nabi cerita kepada para sahabat disebabkan sesuatu peristiwa. Dan ada di waktu yang lain tiba-tiba Nabi duduk dan Nabi cerita. Nabi cerita secara terus tanpa ada apa-apa asbab. Dan ni kisah ni termasuk di antara kisah yang Nabi cerita terus. Tak ada apa-apa sebab. Nabi sebut inna thalathah fi Bani Israel abras wa aqra wa a'ma. Nabi cerita dahulu pada zaman Bani Israel dulu ada 3 orang. 3 orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit lah. Yang pertama abras, penyakit kulit, penyakit kusta. Dan orang yang kedua aqra, tak ada rambut, kepala botak. Kita agak botak lah. Dan yang ketiga a'ma, buta mata. Ni penyakit yang kalau zaman dulu ni sukar lah ataupun kita kata hampir mustahil lah untuk sembuh. Perubatan zaman itu mungkin tidak semoden sama sekarang. Dan rambut palsu pun dulu pun belum ada lagi. Jadi orang botak ni tak terpaksa botak, begitulah dia lah. Jadi ujian daripada Allah. 3 orang ni diuji oleh Allah dengan penyakit masing-masing. Kemudian Allah menghantar malaikat kepada mereka. Fab'atha ilaihim malakan. Allah hantar malaikat kepada mereka. Malaikat ni pergi kepada orang yang pertama. Yang pertama tadi abras, orang yang terkena penyakit kulit. Malaikat pun tanya kepada dia, ayu syai'in ahabbu ilaik. Apakah benda yang kamu paling suka? Dalam hidup ni, kalau kita dalam bahasa kita, dalam hidup ni, sepanjang kamu hidup ni, apa benda yang kamu nak? Apa hajat kamu? Benda yang kamu nak, terlalu amat nak sekarang. Yang terlalu berhajat padanya. Maka dia jawab, launun hasan wa jaldun hasan qadiraniyan nas. Dia kata, aku nak kulit yang cantik dan warna kulit yang cantik. Sebab apa? Sebab manusia ni memandang jijik kepada aku. Sebab kusta ni penyakit yang kita kata tidak cantik lah. Tidak cantik untuk dipandang. Jadi apa dia hajat dia? Ni kita boleh lihat mentaliti orang yang diuji lah. Diuji dengan penyakit. Lalu kita yang sihat walafiat, tak ada apa-apa penyakit. Orang tanya, apa dia yang kita nak? Mungkin secara spontan lah. Nak harta, nak kaya, nak benda-benda yang bersifat material. Tapi orang yang diuji, dia tak minta, dia tak nampak ada benda tu. Walaupun mungkin kalau dia kaya, dia tak nampak ada kekayaan tu. Dia tak nampak ada nikmat kekayaan. Sebab apa?
Sebab penyakit yang kena pada tubuh ni melupakan kita kepada segala nikmat yang kita ada ni. Segala nikmat yang ada di hadapan kita, apabila mari penyakit, hilang semua. Tak kira lah apa dia, kekayaan ke, makanan ke. Dia kena penyakit tak lalu nak makan. Dan ni adalah salah satu contoh. Jadi dia penyakit kusta. Jadi apa yang dia nak? Dia nak kulit yang cantik. Dia nak hilang penyakit tersebut. Jadi malaikat tadi yang diutuskan oleh Allah tadi, famasahahu. Malaikat tu pun menggosoklah menyentuh badan dia tu sehingga sembuh. Penyakit kusta yang ada pada dia tadi, dengan izin Allah sembuh dia. Kemudian malaikat pun tanya lagi, Ayyul mal ahabbu ilaik. Mari peringkat kedua. Peringkat kedua malaikat tanya lagi. Dari sudut harta pula, apa yang kamu mahu? Baru mari kepada harta. Sebab yang penting, yang utama mula-mula kesihatan lah. Ni satu faedah lah, faedah terawal dalam hadis ni. Apabila mari penyakit, tak ada, kita lupa dah kepada harta. Sebab dan apabila sihat, baru teringat kepada harta. Baru nikmat yang kedua ni. Malaikat tanya, ayyul mal ahabbu ilaik. Jadi dari sudut harta, mana lebih paling suka? Maka dia kata al-ibil atau qala al-baqar. Dia kata di sini perawi syak lah. Perawi hadis ni huwa syak fi dhalik. Sama ada unta ataupun lembu. Jadi saya ingat saya lah, yang pertama ni dia pilih unta lah. Sebab yang kedua pilih lembu. Dia pergi yang kedua ni. Jadi apabila malaikat tanya, ayyul mal ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu suka? Maka dia jawab unta. Dia nak unta. Jadi malaikat tu pun bagi kepada dia unta yang bunting, yang sedang ni lah beranak lah, yang hampir nak beranak. Faqal yubariku laka fihi, yubariku laka fihi. Maka semoga Allah berkati harta ni. Okey, tu tamat cerita, kita kata scene kalau bahasa Inggeris, kalau movie kat scene ni adegan lah kata. Yang pertama pergi kepada yang kedua pula, yang al-aqra' tadi, yang berkepala botak. Wa atal aqra' faqala ayyu shay'in ahabbu ilaik? Qala sya'run hasan wa yazhabu anni hadha. Maka malaikat pergi kepada orang yang botak tadi, tak ada rambut tadi. Maka malaikat pun tanya dia apa? Tanya yang pertama tadi, dalam hidup ni apa yang kamu mahu? Apa hajat yang kamu mahu sangat dalam hidup ni? Dia kata sya'run hasan. Ini rambut yang baik lah. Rambut yang cantik, yang baik. Sebab apa? Sebab malulah dia kepala botak ni. Sebab botak ni satu sudut malu jugalah. Tak ada rambut ni kan menjadi ejekan orang ramai, orang masyarakat juga. Kemudian malaikat pun menyapu kepala dia. Sentuh kepala dia, tumbuh rambut. Fa'utiya sya'ran hasanan. Maka dia dapat rambut yang cantik. Kemudian malaikat pun tanya pula, fa'ayyul mal ahabbu ilaik. Jadi okey, tadi dari sudut penyakit botak dia tu sudah sihatlah, dia sudah sembuh daripada penyakit botak. Maka pergi kepada peringkat yang kedua, dari sudut harta. Harta macam mana yang kamu mahu? Dia jawab, dia mahu al-baqar. Faqala al-baqar fa'atahu baqaratan hamila faqala yubariku laka fiha. Maka malaikat tu pun beri kepada dia lembu betina yang sedang hamil lah, dan mengandung lah, ada anak. Kemudian malaikat tu kata yubariku laka fihi, Allah berkati lah harta kamu ni. Kemudian malaikat tinggal, dia pergi kepada orang yang ketiga, wa'ama, orang buta. Wa'atal a'ma faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Malaikat pergi kepada orang yang buta. Malaikat tanya, apa benda yang paling kamu mahu sekarang ini? Maka qala ya ruddullah ilayya basari.
fa'ubsiru bihin nas. Maka dia kata, yang paling aku mahu sekarang saat ni, Allah mengembalikan kepadaku penglihatan. Supaya aku dapat melihat manusia. Tidak dinafikanlah. Kebutaan ni adalah satu uh, penyakit yang ataupun kita satu ujian yang besar lah bagi orang yang buta ni. Maka dia minta kepada malaikat tu nak kembali penglihatan dia. Maka malaikat pun menyapu mata dia sehingga Allah pun mengembalikan penglihatannya tersebut. Kemudian malaikat tanya dia sebagaimana pertanyaan pada dua lagi dua lagi sahabatnya lagi yang diuji tu. Fa ayyul mal ahabbu ilaik? Dari sudut harta pula, harta apa yang paling kamu suka? Qala al-ghanam. Dia ni yang ketiga ni, dia minat kepada kambing. Jadi dia minat kambing. Fa'atahu syatan walida. Maka malaikat pun bagi kepada dia kambing juga. Kambing yang inilah yang dan yang beranak lah. Faqal maka kambing tu pun beranak. Berkat lah maknanya kambing tu beranak. Sebagaimana unta yang diberikan kepada yang pertama tadi pun beranak juga. Dan lembu yang diberikan kepada orang botak yang kedua tadi pun beranak juga. Jadi dalam tempoh yang sekejap lah. Dalam tempoh yang sekejap, ketiga-tiga insan yang diuji ni masing-masing menjadi kaya. Sebab apa? Sebab keberkatan harta tadi tu. Yang diberi unta dia beranak dan membiak. Begitu juga dengan lembu tadi. Yang kedua yang dapat lembu tadi. Lembu dia pun membiak dengan ramai. Dan kambing dia tu pun, kambing yang ketiga tadi pun membiak juga dalam jumlah yang banyak lah. Sehingga disebutkan, fakada lihadha wadin minal ibil, walihadha wadin min baqar, walihadha wadin min ghanam. Jadi yang pertama tadi, banyak tak banyak unta dia, satu wadi, satu lembah tu unta dia saja. Satu lembah ni kita macam tu padang lah, tu padang yang besar, dipenuhi unta dia. Mana kaya kalau unta memang kaya lah kita kata. Pengembala unta yang ada satu wadi tu unta dia saja memang jutawan lah dia tu. Begitu juga dengan lembu tadi. Dengan orang botak tadi, yang diuji dengan botak, dia diberi lembu. Lembu dia pun memenuhi wadi, satu wadi tu lembu dia saja. Dan begitu juga dengan pengembala kambing ni, orang buta yang diberi kambing ni, satu wadi tu kambing dia saja. Pendek kata, ringkasnya, ketiga-tiga dia telah menjadi jutawan. Adalah penyakit yang ada pada mereka telah sembuh. Dan mereka pula diberi harta yang banyak. Maknanya dari sudut keduniaan tu sempurna adalah hidupnya. Penyakit tak ada dan harta pula banyak. Masya Allah. Kemudian, itu ujian yang pertama. Peringkat pertama ujian. Mari kepada ujian yang kedua. Bagaimana? Kemudian malaikat tu, malaikat tadi yang mari tadi, yang datang kepada ketiga-tiga orang tadi, datang pula berjumpa setelah mereka ni diberi nikmat, diberi kekayaan, diberi kesembuhan daripada penyakit. Malaikat datang dengan rupa ataupun kita kata peribadi lah. Rupa ataupun peribadi orang yang diuji itu sendiri dahulu. Contoh yang lebih jelas kita tengok. Thumma innahu atal abras fi suratihi wa hay'atihi. Malaikat datang kepada orang yang pertama tadi, yang diuji dengan kusta, penyakit kulit tu. Malaikat mari dengan situasi ataupun keadaan dia sebagaimana diuji dulu. Dengan orang yang berpenyakit kusta, malaikat. Malaikat mari kepada dia dalam keadaan gitu. Dia pada waktu ni sudah sihat dah. Orang yang penyakit kusta dulu tu dia sudah sihat, dia sudah kaya. Malaikat mari dalam rupa dia dahulu. Faqala, jadi malaikat tu kata kepada dia, rajulun miskin taqatta'at bil jibal fi safari fala balagha al-yawm illa billah thumma bik as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'irin
Dan sehingga ni lah panjanglah sedikit percakapan dia. Jadi ringkasnya malaikat datang kepada dia, pada orang yang dahulunya diuji dengan penyakit kusta tu, malaikat datang kepada dia dalam rupa orang yang berpenyakit kusta dan miskin. Kata malaikat kepada dia, aku ni lelaki yang miskin. Dalam miskin, bekalan aku dalam safar ni, dalam perjalanan. Jadi bekalan pula habis. Dah lah miskin dah. Lepas tu dalam perjalanan habis pula bekalan. Jadi tiada siapa dah yang boleh tolong aku, melainkan mu je. Engkau je boleh tolong aku saat ni. Jadi aku mintalah, aku minta kepadamu, boleh tak bagi kepada aku ni, bagi kepada aku sedikit harta lah. Sedikit harta dan ternakan. Sedikit harta dan unta lah. Sebab dia pengembala unta. Unta dia ramai. Unta dia banyak. Jadi minta kepada dia lah, bagilah sedikit harta dan unta untuk ni, untuk aku jadikan kenderaan lah. Sebab dalam musafir ni. Akan tapi bagaimana jawab? Jawab tu si kusta dahulu tu. Dia kata, innal huquqa katsirah. Dia tak nak bagi. Apa dia alasan dia tak bagi tahu terang-terang, dia tak bagi tahu tak boleh tidak. Tapi dia kata aku ni banyak ni lah tanggungan. Aku banyak tanggungan nak bagi makan ni, tak cukup nak bagi kepada kamu ni. Gitu hujah dia, alasan dia lah tu. Kemudian malaikat tu pun berkata kepada dia, ka'anni a'rifuka. Aku rasa malaikat ni kata kepada dia, aku rasa aku kenal kau ni. Bukankah kau dulu ni seorang yang berpenyakit kusta, dan dah lah penyakit kusta, dah penyakit kulit, miskin pula tu. Kau dulunya rupa macam ni, rupa seperti aku jugalah, dan miskin seperti aku juga. Kemudian Allah bagi kesembuhan kepada kamu, dan Allah bagi harta kepada kamu. Bukankah begitu? Tapi apa jawab dia? Dia jawab, tidak. Aku dulu tak mengaku begitu. Dia kata, laqad waristu li kabirin an kabir. Dia ni aku waris ni. Harta aku ni bukan mari mengejut begitu ni. Ni warisan ni. Aku dapat daripada warisan. Alasan dia lah tu. Kemudian malaikat tu balas, seandainya kamu berbohong, semoga Allah mengembalikan kamu sebagaimana keadaan kamu dulu. Jika kamu berbohong pada aku ni, semoga Allah mengembalikan kamu menjadi kusta balik, kena penyakit semula, dan jadi miskin balik. Ditarik nikmat tu balik. Dan begitulah yang terjadi. Si kusta ni, selepas jadi begitu, dia pun ditimpa kembali penyakit dan harta dia hilang. Nikmat kembali ditarik. Kemudian malaikat pergi kepada orang yang kedua yang dulunya berkepala botak tu. Malaikat pun pergi dalam rupa tu juga. Dalam rupa dia dahulu. Dalam keadaan berkepala botak dan miskin. Dan malaikat pun bagi tahu begitu juga. Bagi tahu sebagaimana yang pertama tadi. Malaikat kata, aku ni inilah terkena penyakit ni dan dalam safar, miskin, memerlukan bantuan. Tapi dia jawab seperti yang pertama tadi. Dia kata tak boleh, harta tanggungan dia banyak. Dan malaikat pun tanya dia, bukankah kau dulu ni begini, begitu, yang botak dan miskin dulu, kemudian Allah menyembuhkan kamu dari penyakit botak tu dan Allah memberikan kepada kamu harta. Tapi dia tak mengaku. Seperti yang pertama tadi, dia kata tidak, ni harta warisan. Yang aku dapat ni warisan. Kemudian malaikat pun balas pada dia, seandainya kamu berbohong, maka semoga Allah mengembalikan kamu sebagaimana keadaan kamu dahulu. Maka itulah yang terjadi. Yang botak tu dia ditimpa penyakit kembali, penyakit botak dia kembali, dan harta dia kembali, lembu-lembu dia hilanglah. Ditarik oleh Allah nikmat kekayaan dia tu. Nikmat kesihatan dan kekayaan tu, kedua-duanya ditarik kembali oleh Allah. Kemudian malaikat pergi kepada
orang yang ketiga, yang mana dahulunya dia ni buta. Malaikat pergi dalam rupa dia juga. Rupa dia dahulu dalam keadaan buta dan miskin. Kemudian malaikat kata juga rajulun miskin wa ibnu sabil wa taqatta'at bihi al-hibal fi safari. Ah, Malaikat datang kata dia, aku ni miskin dan aku ni dalam safar. Bekalan aku sudah habis. Maka boleh tak tolonglah bagi sedikit harta kamu yang Allah berikan kepada kamu tu, boleh tak sedekah sikit pada aku? Kemudian apa jawab si buta tadi? Orang yang ketiga ni, yang buta ni. Dia cerita, qad kuntu a'ma faraddallahu basari wa faqiran faqad aghnani fakhudh ma syi'ta. Orang buta ni berbeza, sikap dia berbeza dengan dua lagi yang tadi. Kata dia, tengok jawapan dia ni. Dia cerita kepada malaikat tu, aku dahulunya pun buta. Aku dulu pun buta, seolah-olah nak kata aku dulu pun buta seperti kamu juga. Dan aku dulu punya miskin seperti kamu juga. Kemudian Allah mengembalikan penglihatan aku dan Allah memberikan harta kepada aku sehingga aku kaya. Jadi dia cerita keadaan dia dahulu. Nak ni orang yang bersyukur lah ni. Kemudian dia kata kepada malaikat tu, ambillah harta kamu yang kata sedikit, ikut yang kamu mahu. Fakhudh ma syi'ta. Allah la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadhatu lillah. Dia kata, aku tidak akan sekak lah. Aku tidak akan sekak nak ambil banyak mana pun harta. Sebab ni Allah bagi pada aku. Jadi apabila dengar jawapan begitu, malaikat menjawab pada dia, amsik malak fa inna ma ubtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Maka malaikat tu balas kepada dia, amsik, maksudnya tak perlulah. Ambil lah, jagalah hartamu tu. Tak perlulah, tak ambil pun hartamu tu. Ni adalah ujian. Ini adalah ujian daripada Allah. Allah yang uji kamu. Allah telah redha kepada engkau. Sebab maksudnya, engkau ni telah lulus ujian. Kedua-dua ujian tadi engkau telah lulus. Dan Allah marah, murka kepada dua orang sahabatmu tadi. Dua orang tadi tu yang terkena penyakit kusta dan yang berkepala botak tu, dia tu gagallah dalam ujian yang ujian Allah ini. Jadi nas hadis ni berakhir di situ dan kita pergi kepada pengajaran hadis ni. Pengajaran yang pertama, kita ambil beberapa pengajaran lah. Yang pertama, dunia ini adalah ladang ujian. Itu asas. Kita di dunia ni tidak lari daripada ujian. Antara faedah lah yang disebut ni, saya ingat lupa lah, tapi ketika kelas tafsir dalam Ngaji Madinah beberapa tahun yang lepas, Syekh saya, Syekh Hamid Ruki, Syekh tafsir, dia ada sebut ayat zalikal fawzul azim. Dalam Quran Allah sebut orang yang mendapat syurga ni fawzul azim. Maksudnya satu kejayaan yang sangat besar. Jadi disebut faz. Kejayaan tu dalam bahasa Arab dia berasal daripada kalau tak silap saya al-mafazah. Al-mafazah ni apa dia? Jadi yang saya ingat saya tak ulang kaji lah, tapi saya nak kongsilah, saya ingat lupa, mungkin kalau ada pembetulan ke ada penambahan lain boleh bagi tahu balik kemudian. Mafazah ni padang pasir. Dalam bahasa Arab mafazah ni padang pasir. Jadi kita atas dunia ni seumpama duduk di ujian di padang pasir. Jadi apabila kita berjaya melepasi zalikal fawzul azim, itu adalah kejayaan yang besar. Jadi hadis ni memberi gambaran kepada kita bagaimana ujian di atas dunia tu. Ujian datang kedua-dua sisi. Di sini kita tengok dalam hadis ni dari awal sampai akhir cerita mengenai kedua-dua sisi ujian yang datang kepada kita. Ujian di waktu susah, diuji dengan penyakit, diuji dengan kemiskinan, dan ujian yang kedua, ujian di waktu senang. Cuba kita fikir, kita merenung sekejap, di antara ujian ni, ujian mana yang lebih susah? Mungkin kita kata, kalau sifat kita lah, kita mahukan kesenangan.
Kita tak minta lah untuk diuji dengan ujian yang berat, ujian penyakit, tak minta. Tetapi kita lihat ramai orang yang tergelincir di dalam ujian kesenangan. Apabila kita, sebagai contoh, apabila kita diuji sakit, terlantar di hospital ataupun tak boleh bangun, kita lihat respon orang sekeliling. Boleh jadi akan ada orang yang memberi semangat kepada kita, ada orang yang mengingatkan kita kepada akhirat, ataupun kita boleh lihat kepada orang yang diuji lebih teruk daripada kita. Itu apabila kita diuji dengan kesakitan, diuji dengan penyakit. Tapi cuba bayangkan apabila kita diuji dengan kekayaan. Bagaimana? Adakah cara kita duduk dalam kesenangan, tiba-tiba orang datang untuk memberi nasihat kepada kita, ingatlah kepada Allah dalam kesenangan ni. Apa respon kita pada waktu itu? Mungkin terdetik dalam hati kita, orang ni mungkin dengki pada aku ni. Mungkin sebab dia tak ada harta seperti aku, maka dia bagi, dia datang ni bagi nasihat pada aku gini pula. Mungkin dia dengki. Kita, persepsi kita pun sudah berubah. Jadi begitulah hadis ni secara tidak langsung menggambarkan kepada kita bagaimana seseorang yang ketika dia diuji dengan kesulitan dan bagaimana dia ketika diuji dengan kesenangan. Bagaimana dia dengan sekelip mata tergelincir. Sekelip mata dia mengkufuri nikmat Allah dalam kesenangan. Itu faedah yang pertama lah. Dan selain daripada faedah ni, kita lihat, kita keluar sikit daripada hadis ni, kita pergi kepada Al-Quran. Allah, di dalam Al-Quran Allah ada sebut nama dia. Seseorang yang diuji dengan kesenangan dan dia gagal dalam ujian kesenangan. Siapa dia? Ma'ruf lah, kita tahu semua dah. Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Panjanglah dan cerita surah Al-Ankabut kata silap saya. Allah cerita ataupun surah apa? Lupa surah apa saya baca tadi. Tapi begitulah dalam ayat tadi, sehingga ayat sebelah dia menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Qarun. Ujian apa? Ujian kesenangan. Jadi apabila kita diuji dengan kesenangan ni, orang bagi nasihat pun mungkin susah untuk kita dengar. Berbeza ketika kita sedang sakit. Ketika sedang sakit mungkin kita ingat kepada Allah apabila orang datang untuk memberi semangat, kita berterima kasih. Tapi apabila kita sedang dalam kesenangan, apabila orang memberi nasihat, orang memberi peringatan kepada kita untuk beringat kepada Allah, mungkin kita sukar untuk, ataupun bukan calang orang lah yang dapat menerima nasihat ketika itu. Dan salah satu contohnya Qarun itu sendiri. Sebab Qarun pun menerima nasihat juga. Qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ini Allah cerita kaum Qarun itu sendiri ada yang memberi nasihat kepada Qarun. Tetapi ramai majoritinya bagaimana? Majoritinya tengok pada Qarun, nak menjadi seperti Qarun. Maknanya seperti begitu situasi masyarakat ni. Sebab apabila melihat kepada orang yang kaya, mesti kita nak seperti dia, nak berjaya seperti dia, nak senang seperti dia. Tak ada orang yang atas dunia ni dia kata, sedapnya aku kalau boleh sakit seperti si Fulan tu kat hospital. So tak ada orang bercakap seperti itu. Sebab atas dunia ni semua kita nak senang. Sehinggalah di akhirat. Sebab di akhirat ni, apabila seseorang diuji di atas dunia dan dia bersabar sehingga dia mati dalam keadaan ni lah, dalam keadaan dia redha dengan ujian, di akhirat kelak Allah akan beri kepada dia innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah bagi kepada dia harta tanpa hisab, tanpa kita kata tanpa kiraan. Allah bagi tak ada jumlah sekian-sekian, tak ada. Sehingga orang-orang yang tidak yang ujian dia atas dunia ni, ujian dia ringan-ringan saja, ujian dia biasa-biasa, dia berharap dia ni sepanjang hidupnya menerima ujian seterik sampai dia mati. Sebab apa? Sebab di akhirat kelak dia tengok pahala yang diberikan kepada orang yang diuji ni sangat banyak. Tidak terkira pahala. Sehingga dia pun, seandainya di atas dunia dulu aku tak sihat pun, aku sakit sampai mati. Ya, begitulah keadaan tu berbalik. Kita di atas dunia ni, kita
lega, kita suka ataupun kita bersyukur tidak diuji. Tapi di akhirat mungkin kita akan, oh seandainya Allah menguji aku. Sebabnya kita sudah dapat melihat pahala ataupun ganjaran yang diberikan kepada orang yang sabar di atas ujian. Itu faedah yang pertama lah. Panjang sikit faedah dia sebab tu faedah asas. Intipati, intisari kepada hadis ni berkisar tentang ujian. Dan faedah yang kedua, kita lihat malaikat ni mampu untuk berubah rupa. Ni mungkin kita semua tahu. Tapi dalam hadis, kita tengok dalam hadis zaman Nabi, zaman para sahabat, malaikat apabila dia berupa kepada seorang sahabat. Seorang sahabat yang tampan. Rupa dia handsome lah, bernama Dihyah Al-Kalbi. Jadi di zaman Nabi, zaman para sahabat, apabila malaikat Jibril datang, malaikat Jibril akan datang dengan rupa sahabat tersebut. Sebab dia ni handsome. Jadi nak beritahu di sini, malaikat ni dia boleh datang dengan rupa yang handsome dan juga boleh datang dengan rupa yang sebaliknya. Rupa yang penyakit ke, rupa yang orang miskin ke, comot ke. Sebab dalam hadis, malaikat datang dengan rupa yang bersih. Sebab malaikat ni dia suka kebersihan. Jadi dia datang dalam keadaan yang rapi, yang handsome dan bersih. Tapi dalam hadis ni, malaikat datang dalam keadaan rupa orang miskin, dalam berpenyakit. Ni menunjukkan pada kita malaikat ni boleh datang dengan pelbagai rupa lah. Dan yang kedua, yang ketiga, faedah yang ketiga kita dapat lihat bagaimana keberkatan harta tu. Bagaimana disebutkan, saya lupa ni kalam ulama ataupun hadis, tapi kata sila kalam ulama. Berkat ni adalah salah satu di antara tentera Allah. Keberkatan dalam apa-apa juga. Dalam harta kita, dalam ilmu kita, dalam umur kita, dalam masa kita. Apabila adanya berkat, kita apa? Kalau berkat tu contohnya, berkat datang dalam waktu kita. Maka dalam waktu yang singkat, kita boleh buat banyak benda. Orang lain tak boleh buat dalam tempoh tersebut. Tapi kita mampu buat sebagaimana ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama ada di antara para ulama dan sahabat juga yang boleh mengkhatamkan Quran pada bulan Ramadan di dalam satu malam. Kita zaman ni tak mampu. Dan ada juga yang boleh mengkhatamkan Al-Quran dalam berpuluh-puluh kali di bulan Ramadan. Di mana kita zaman ni mungkin sukar ataupun tidak mungkin lah. Tidak mungkin sebab apa? Sebab keberkatan yang diberikan kepada mereka tidak sama dengan zaman kita sekarang ni. Begitu juga dengan penulisan. Seperti Imam Nawawi contohnya, As-Suyuti dan ada setengah ulama, kalau saya namanya Ibnu Aqil misalnya, beratus-ratus jilid dalam penulisan dia tu, beratus-ratus jilid dengan umur dia yang singkat. Kalau kita tak logik dengan dia, mungkin umur dia sekitar ni boleh menulis beratus-ratus jilid. Sebab kita zaman ni nak tulis 30 buku gitu, buku zaman dulu, kitab dia tulis pun berbeza dengan kita zaman ni. Imam Ibn Jarir At-Tabari, dia tulis kitab 30,000 muka surat kitab dia tu. Dan dia sehingga anak murid dia kata, kalau nak baca ni, seumur hidup kami pun tak habis ni nak baca kitab ni. 30,000 ni. Jadi Ibn Jarir dia pun ringkaskan kepada 30,000 kitab dia, kitab tafsir dia. Nak beritahu sini keberkatan waktu dan keberkatan masa yang diberikan oleh Allah kepada ulama-ulama terdahulu. Dan dalam hadis ni sebut salah satu sudut dah keberkatan dari sudut lain, iaitu keberkatan harta. Yang mana kita lihat asalnya sedikit je. Malaikat datang tu bagi kepada 3 orang tadi tu. Bukan datang tu bawa sekandang, dia kata. Bukan bawa sekandang, bukan bawa selori kambing, bukan selori lembu. Seekor saja. Tetapi keberkatan tu sehingga daripada seekor tu membiak sehingga satu padang ataupun satu wadi tu kambing dia sahaja, lembu dia sahaja.
dan unta dia sahaja. Ni satu faedah lain iaitu keberkatan. Jadi kita digalakkanlah apabila kita berdoa minta kepada Allah agar diberkati ilmu kita, walaupun ilmu kita tidak banyak pun. Tidaklah seperti ulama, tidaklah seperti ustaz-ustaz ilmu kita, tapi kita minta keberkatan pada ilmu kita. Begitu juga dengan harta kita, dengan masa kita, dan segala benda dalam kehidupan kita, kita minta kepada Allah keberkatan. Sebab keberkatan ni adalah di antara tentera Allah. Mana apabila kita akan dapat benda tu, kita akan kita dapat satu keuntungan yang besar lah untuk kita di dunia ni. Dan faedah yang keberapa ni? Yang seterusnya lah. Faedah yang seterusnya lupa apa. Banyaknya. Keempat. Faedah kita yang keempat. Kita akan ambil 5 faedah insya-Allah. Ini keempat. Banyaknya harta tidaklah kita kata jaminan bahawa Allah tu suka kepada kita. Tidaklah jamin Allah tu redha kepada kita. Sebab setengah orang yang tertipu. Dia kata, aku tidak pernah pun diuji dengan kesakitan, tidak pernah pun diuji penyakit, tidak pernah pun diuji dengan kata-kata kefakiran. Jadi itu bukan tanda ataupun bukan jaminan bahawa Allah ni redha kepada dia. Boleh jadi satu ujian juga pada memang ujian lah. Itu ujian juga untuk dia sebenarnya. Tapi kita mafhum, kita ujian ni kita nampak orang yang terlantar, orang yang sakit, orang yang tidak cukup itu ini. Itu definisi kita orang yang diuji begitu. Adapun orang yang senang maka dia tidak diuji. Tidak juga sebenarnya ya. Dan yang terakhir yang ni kita lihat satu faedah yang kita kata halus lah. Sebab dalam hadis tengok berbeza di antara pengembala unta, pengembala lembu dan pengembala kambing. Ni tak ada sebut dalam kitab ni, tapi kita kata saya nampaklah ini kita kata istifsar ataupun istifadah yang kita terfikir. Tapi ada ni lah, ada sandaran yang lain. Kita lihat Nabi sendiri juga pengembala kambing. Dan bahkan Nabi bagi tahu semua nabi sebelum aku ni semua pengembala kambing. Dan dalam Quran Allah sebut Nabi Musa pun pengembala kambing. Jadi di sini berkenaan dengan hadis mengembala kambing tu, ulama ada sebutlah, di antaranya Ibnu Hajar, Imam Nawawi ada sebut mengenai faedah mengembala kambing ni. Di antara faedahnya mendidik jiwa kita untuk bersifat tawaduk, dan untuk kita ada belas ihsan kepada makhluk-makhluk yang lain. Di antara sebab kambing ni dia berbeza dengan lembu, berbeza dengan unta. Cara kita mengembala dia ni, sebab dia makhluk yang kita kata lemah lah, berbeza dengan lembu yang kuat, yang kita guna kekerasan. Begitu dengan unta lebih-lebih lagi lah. Kalau sebab kita di sini tak ada unta, tapi saya sendiri beberapa kali masa di Madinah pernah kita pergilah berjalan-jalan ke tempat orang mengembala unta di kawasan-kawasan kaki bukit tu. Ada dia biasa dibuat kawasan yang luas lah, sebab unta ni ramai. Dan kita lihat bagaimana cara dia tu agak kejam lah. Kita tengok tu, kesian unta kena pukul begini. Bahkan ada satu unta tu, saya tengok unta 4 kaki, dia kena ikat satu kaki tu, diikat seolah-olah kaki unta begini, diikat begini. Sehingga unta tu berjalan 3 kaki je. Jadi saya tanya kepada tuan unta tu, apa tu? Kenapa buat macam tu? Kenapa ikat macam tu? Kesian kat dia, nampak nak bergerak pun susah. Dia kata unta ni unta yang garang, unta yang kasar. Jadi untuk tak bagi dia membuat kekacauan, membuat huru-hara, membuat kita kata masalah dengan unta lain, terpaksa buat macam tu. Jadi lihat bagaimana kita kata mengembala unta ni berbeza dengan mengembala kambing. Sebab rumah saya sendiri pun ada kambing. Jadi kambing ni kita tak boleh buat kasar-kasar. Kita tak boleh nak pukul dia lebih-lebih, tak boleh. Sebab dia binatang yang lemah ya. Berbeza dengan lembu, berbeza dengan unta. Jadi mungkin di antara faedah lain dapat kita lihat bagaimana sifat orang yang melawan
Saya terbaca di bawah ni melawan tuan. Bagaimana? Ya, unta pun melawan. Unta pun silap-silap boleh membunuh. Bahaya kita ganas jugalah sebenarnya unta ni. Walaupun nampak dia slow begitu, tapi kalau dia mengamuk tu masalah jugalah. Musibah kalau unta tu mengamuk, memang musibah lah. Ada yang tinggal di Dubai. Betul lah. Betul begitu. Sebab dalam di faedah lain lah. Antara orang yang dibunuh oleh unta ada dalam doa Sa'ad lah. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pernah berdoa kepada seorang lelaki yang mencela para sahabat, yang mencela sahabat. Sa'ad doa kepada dia, maka yang membunuh dia unta mari serang dia. Nak bagi tahu yang unta ni kalau dia mengamuk boleh mengorbankan nyawa lah. Jadi kita kembali pada faedah kita yang terakhir ni. Kita lihat bagaimana kelembutan ataupun peribadi orang yang mengembala kambing ni, bagaimana sifat dia, bagaimana dia ihsan dia kepada insan yang lain, dan bagaimana juga sifat tawaduk dia tu. Sebab dalam satu hadis lain Nabi sebut mengembala unta ni kebanggaan. Kebanggaan orang yang mengembala unta ni dia ada banggalah. Sebab unta ni antara, kalau Arab dahulu kan, kalau bangsa Arab dahulu, satu simbol kepada kekayaan lah. Unta ni mungkin bagi kita zaman ni unta merah. Bukan kita zaman ni, zaman dahulu unta merah tu ada harta yang paling bernilai. Sehingga Nabi apabila berhijrah, kaum Quraisy menawarkan siapa yang dapat menangkap Nabi akan mendapat 100 unta merah, kalau tak silap saya lah. Begitu juga dengan unta hitam. Di antara unta hitam ni raja-raja yang ada. Rakyat biasa tak ada. Mungkin kita zaman ni ramai orang yang mengumpamakan seperti kereta lah. Seperti kereta Ferrari yang berwarna merah tu. Seorang Lamborghini ke. Kereta kalau ada di rumah, maknanya satu kebanggaan lah ahli rumah tu. Di atas jalan tu mungkin orang lain pun tak berani nak potong dia. Kalau kereta dia tu Ferrari, contoh Lamborghini ke. Jadi zaman dulu begitulah, zaman dulu unta. Jadi kebanggaan orang yang mengembala unta ni. Begitulah. Jadi sebaliknya pengembala kambing ni, dia sebaliknya lah sifat dia lebih tawaduk, lebih ihsan. Begitu juga dengan mengatur, beri dia pakai apa dia disebut permulaan lah. Nabi ni diberi hikmah dia, antara hikmah dia juga diberikan tugasan untuk mengembala kambing sebelum diangkat menjadi Nabi, untuk melatih diri untuk sabarlah. Untuk sabar, sebab binatang ni tak susah juga sebenarnya nak kawal dia tu, supaya tak pergi merata. Jadi saya kira sekadar itulah kita telah sebut mengenai hadis, mengenai 3 orang yang diuji tadi. Kita juga sudah menyebutkan mengenai 2 sisi ujian tu, dan kita juga ambillah faedah lain yang tiada dalam kitab lah. Faedah ni faedah umum, faedah ataupun faedah peribadi lah. Peribadi mengenai, kita lihat bagaimana perbezaan di antara orang yang mengembala unta, mengembala kambing, melihat bagaimana perbezaan mereka dalam menerima nasihat. Jadi kalau ada apa-apa penambahan, ada apa persoalan, bolehlah kita sama-sama berkongsi. Ya, sila. Umi nak kongsi sikit lah, macam kita boleh ambil iktibar kat kita lah kan. Maknanya kalau nak kira ke Tuhan ni ya tahu penderitaan tu tidak selama lah. Biasanya penderitaan tidak abadi lah. Kecuali bagi mereka yang bersyukur. Bersyukur ni ke bukannya kita lafaz je aku syukur. Tetapi kalau dari segi cerita tadi, berbahagi apa yang kita ada. Mana kita terbagi apa yang kita ada tu pun tanda bersyukur kan aja. Ada. Mana tanda kita bersyukur dah, kita bukan milik kita, dia macam panggil
wakil Hmm. kita dia kata tu. Lepas tu untuk kita bagi-bagilah kepada yang memerlukan kita. Kita kan aja. Betul betul. Maybe dapat lah kan kita. Maknanya kita bukannya kecek saja bersyukurlah aku bersyukur bukan kita tapi sikap kita tu yang menunjukkan kita bersyukur tu macam mana kan. Betul betul ni. Masya-Allah. Hmm. Faedah lain itu yang kita dapat. Baik dah lain kita lah. Ada siapa-siapa lagi boleh nak kongsi ke apa-apa Nak tambah faedah lagi ke? tambah faedah apa lagi. Sebab baca kisah sama tapi kita kata faedah yang boleh didapati tu mungkin orang lain ada faedah lain yang boleh sama-sama kita. Yalah, sama-sama kita gerak. Ada ke? Kak Mai banyak tulis untuk Kak Mai, dia dulu di Dubai lama, dia pandai cakap Arab tu. Oh, Masya-Allah. Kak Mai bang. Tu Kak Mai kenal pun kenal. Kenal. Dia tahu banyak cerita sebab dia di sana. Yang pengalaman ni lain ni. Habis harga ya mahal lah untuk. Adakah kalau tak ada soalan ke ataupun soalan selain pada cerita tadi ke kalau boleh Ustaz jawab siapa-siapa ataupun kalau tak ada soalan kita boleh kongsi soalan dalam grup ke. Ada nak nanti Cik Muhammad Rafi ada nak beritahu apa sebab nampak ada tertekan ke apa. Macam nak cakap tak? Tapi tak clear. Mungkin ada tak kena sistem ke kan. Cik Muhammad Rafai. Ada? Kalau tak ada, kita tangguh dulu lah dah setakat ni deh. Tangguh dulu jadi Alhamdulillah semoga apa yang Ustaz ajar cerita ni memberi banyak manfaat pada kita semua lah. Dan menjadi pengajaran dan iktibar untuk kita semua untuk jaga diri kita lah. Mana bersyukur tu memanglah penting. Kita syukur atas nikmat. Dan kita bukan syukur atas nikmat saja, bersyukur juga atas apa-apa yang kesulitan yang Allah bagi tu sebab bersyukur kita berjaya melepasi kesulitan tu dan mendapat insya-Allah dapat pahala yang sewajarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala deh. Okay, kalau tak ada kita tangguh dululah hari ini. Tapi ingat minggu depan ni minggu depan 30 bulan insya-Allah kita bersama dengan Ustazah Nuraini Syahuddin. Kita ingat dah tajuk apa. Tapi dia dah buat dulu dia dah buat bersama kita. Dia sambung pula daripada yang dululah. Buku dia guna dulu dia sambung untuk minggu depan ni. InsyaAllah dapat 30 bulan 4. Masa yang sama, hari yang sama. Tarikh dia berlainan. Okey, Nuraini Syahuddin. Kami akan nak cari-cari lagi. Kalau ada siapa-siapa lagi yang dapat kenal mana-mana ustaz, boleh kita kongsi-kongsi kat sini. Boleh beritahu Umi lah. Deh. Kita tangguh dulu dengan